Hai, hari ini gaji kan? So, apakah perkara yang utama apabila terima gaji? Okey, yang pertama tuan-puan, alihlah 10% daripada pendapatan kita untuk membuat simpanan. Tak kira dah tuan-puan nak simpan dalam apa pun, okey, dalam ASB ke, tabung haji ke, emas ke, terpulang, tetapi 10% perlu disimpan. Kalau tuan-puan jenis gagal untuk simpan dalam tunai ataupun simpan bocor, saya sarankan tuan-puan untuk simpan di dalam bentuk emas. Kenapa saya memilih emas tuan-puan? Sebab apabila kita dah tukarkan duit kita kepada gram-gram emas, kita punya emosi, kita punya perasaan terhadap untuk berbelanja itu dah tak ada, sebab duit itu dah bertukar pun menjadi gram-gram emas. Jadi tuan-puan, gunakan kesempatan ini sempena hari gaji, sebelum kita punya duit itu terbang tanpa dikesan, buatlah sedikit simpanan. Langkah kecil kita hari ini akan memberi impak yang besar di masa akan datang. Pada mereka yang masih lagi belum bermula, boleh klik link kat bio. Saya akan membimbing tuan-puan menyimpan emas yang secara mudah, betul dan selamat. Assalamualaikum dan teruskan menyimpan.